So guys, ni lah fried chicken master yang famous kat Taiwan. So saya pun tak faham sangat lah macam nak order menu dia, so belasah je tadi. So dia ada ni Chinese Muslim Director Halal. Okay, dia ada snack. Nanti saya kena study sikit lah. Okay, so ni hasil dia. Ni 85, 50 something campur ni combo. Semua sekali 150. RM20 lah duit kita kot. Okay, beli roti tadi semua ni saya guna Google Translate je, just to check ingredient dia. Anchor New Zealand ni should be okay. Cheese. So saya perasan tu lah, Taiwan ni ada certain barang mahal, ada certain okay. So it depends lah. Alright, semakan dulu.